Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit macam tak cukup. Okey, hari ini saya nak kongsikan testimoni yang direct. Dua testimoni saya. Pertama sebagai penyimpan emas, kedua sebagai dealer public gold. Okey, saya seorang senior manager di sebuah multinational company. Income yang sangat besar, tapi saya mempunyai masalah kewangan yang sangat kronik. Saya kenal public gold, saya kenal mentor sebab saya ada masalah kewangan yang sangat kronik. Saya ada hutang kredit card hampir 100,000 tuan-puan. Okey, kalau nak tanya income saya ketika itu hanya 7,500. Dengan hutang yang besar, rumah pun besar, hutang pun besar tuan-puan, saya sampai tak boleh fikir macam mana saya nak keluar daripada masalah hutang ni. Okey, so jadi bila saya kenal mentor, saya baca buku Zero Hutang. So perkara asas yang saya tak buat dulu tuan-puan, iaitu bila dapat gaji kita tak simpan dulu. Kita enjoy. Kan dapat gaji 7,500, habis 7,500. Jadi selepas baca buku Zero Hutang, baca blog mentor, ikut apa mentor cakap, dapat gaji simpan dulu. Tapi bila simpan dalam duit, memang tak lekat . Simpan 100, bocor 100. Simpan 300, bocor 300. So at the end tak lekat. Tapi bila simpan emas, alhamdulillah tuan-puan, kita simpanan emas saya tu bertambah bulan demi bulan. So jadi pada bulan pertama tu saya simpan 5 gram. Kenapa 5 gram tuan-puan? Masa tu 5 gram RM750 saja. Kan? Tahun 2015, bulan Julai, tuan-puan tak percaya, tuan-puan tengoklah harga gap 25 hari bulan Julai tahun 2015. Harga RM145. Gaji saya 7,500, saya tukar 750. Kenapa? Mentor cakap 10%. Okey, jadi saya paksa tuan-puan. Bulan pertama tu, bayangkan sebelum tu memang tak boleh simpan. Nak ada 100 dalam bank, hujung bulan punya susah. Kalau ada 100 tu kira hebat. Kalau ada RM10 pun hebat tuan, masalah tak ada. So jadi saya paksa simpan sebulan RM750. Setiap bulan tetap habis duit saya tuan. Tapi beza dia sebelum tu, saya tak ada duit. Selepas saya simpan emas, habis duit saya tapi saya ada 5 gram dalam akaun. Konsisten tuan. Sampai satu ketika, setiap kali saya dapat gaji, saya bukan allocate gaji, kenaikan gaji itu kepada belanja tuan-puan. Dapat gaji 10%, 10% itulah saya convert kepada simpanan emas. Saya tak tingkatkan saya punya gaya hidup. Saya kekalkan gaya hidup tapi saya fokus kepada menabung tuan-puan. Sebelum tu tuan-puan, saya dapat bonus mungkin 15,000, 20,000, saya enjoy habis. Dapat 20,000 tuan-puan, pergi bercuti, beli kereta baru. Tapi tuan-puan, selepas saya kena emas, saya jadi ketagih. Saya pada bulan 11 tahun 2015, saya dapat stok company saya. Bila saya jual stok itu, saya dapat sekitar RM20,000 dalam tangan. So jadi RM10,000 saya beli emas. Lagi RM10,000 saya enjoy tu. Sampai sekarang kenapalah saya enjoy RM10,000 tu? Kenapalah saya tak beli emas? Okey, sebab saya beli RM10,000 tu, saya jadi dealer public gold. Okey, so bila saya jadi dealer public gold tu, saya tengok mentor tulis, jadi alhamdulillah saya pun jadi dealer public gold. Saya cerita saya tepat tu. So bila tuan-puan, bila saya asah diri saya untuk menabung daripada 5 gram tuan-puan, alhamdulillah sekarang ni saya boleh menabung sekitar 15 ke 20 gram sebulan tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita dah asah menabung. Okey, so bila saya menabung tuan-puan konsisten, saya berjaya selesaikan hutang satu persatu. Kredit kad saya tuan-puan daripada hampir 100,000 selesai tuan-puan. Alhamdulillah tuan-puan, hutang kereta isteri saya pun selesai. InsyaAllah tuan-puan, bulan ni saya akan selesaikan hutang kereta saya. Okay? So jadi hutang satu persatu yang negatif ni hilang macam tu je tuan-puan. Tapi tuan-puan, bila kita ada simpanan yang kukuh, percayalah kita akan ada aset yang kukuh tuan-puan. Bila saya ada simpanan yang kukuh, jadi apa saya buat tuan-puan? Saya cuba membina aset secara tunai. Kenapa saya tak hutang tuan-puan? Sebab masalah hutang ni menyebabkan hidup saya fobia. Saya ni tuan-puan, kalau buat hutang memang saya fobia. So jadi saya cari solution untuk buat cash. Saya beli sebidang tanah secara tunai. Saya bina 4 buah rumah sewa dekat tanah tersebut tuan-puan. Hari ini alhamdulillah 4 buah rumah sewa itu memberi income kepada saya pasif RM2,000. Alhamdulillah tuan-puan. Dan bila kita ada duit tuan-puan, kita akan cuba convert duit kita ni kepada barang yang memberi pasif. Tuan-puan bayangkan rumah saya, setiap bulan saya terpaksa bayar bil TMB 700 ke 800. Oh sudah tamat. 700 ke 800 TMB tuan-puan. So jadi saya rasa membazir. Saya ada emas tuan-puan. Jadi saya convert emas saya ke sistem solar ke dalam rumah saya tuan-puan.
Hari ni bil elektrik rumah saya hanya RM35. Kadang-kadang tak perlu bayar sebab solar system generate. ROI untuk solar system tu tuan-tuan sekitar 3 tahun. Jadi disebabkan saya ada duit, saya bayar solar system tuan-tuan. Dia tahan selama 15 tahun tanpa perlu bayar. Bil TNB saya bayar setiap bulan RM800 tuan-tuan. Jadi 800 saya buat apa? Saya convert kepada emas. Betul? So yang terbaru tuan-tuan, alhamdulillah sebenarnya saya ada impian untuk buat homestay idaman tuan-tuan. Jadi pada tahun 2023 saya discuss dengan isteri saya. Kami tak ada tanah tuan-tuan. Jadi saya discuss dengan isteri, why not kita beli sebidang tanah untuk kita convert jadi rumah homestay. Jadi bila kami kira-kira, ketika itu tuan-tuan kami perlukan RM300,000. Bermaksud RM300,000 kami perlukan 1 kg emas untuk kami convert kepada homestay tuan-tuan. Tanah untuk beli tanah saja. Jadi on the way nak simpan emas tu, tuan-tuan, masa tu harga emas RM300,000. Sekarang harga emas RM600. Kami baru ada 500 gram tuan-tuan. Adakah cukup untuk beli tanah sebidang ni? Cukup tuan-tuan. So jadi saya cut short saya punya tempoh sepatutnya kami set untuk 4 tahun. Tak sampai 4 tahun, 2 tahun tuan-tuan, saya dah boleh beli sebidang tanah yang nilai dia RM300,000. Alhamdulillah tuan-tuan, minggu depan saya akan settle RM300,000 tu secara tunai hasil daripada emas tuan-tuan. Okay, dan insyaAllah next 2 years kami dalam proses untuk membina homestay di tanah tersebut. Okay, itu bagaimana saya membina saya daripada seorang yang ada masalah kewangan yang kronik tuan-tuan. Alhamdulillah sebab mentor, sebab ilmu yang kita ada, kita dapat ubah hidup kita kepada yang lebih baik tuan-tuan. Dan tuan-tuan, macam mentor kata, alang-alang kita menabung emas, lebih baik kita jadi dealer public gold. Saya pun rasa tuan-tuan, kalau saya jadi hanya makan gaji, saya tak boleh simpan emas yang 20 gram setiap bulan tuan-tuan. Tak boleh. Sebab income saya limited. Income saya contohnya RM16,000. Daripada RM16,000, saya mungkin boleh simpan maksimum RM30,000 saja. Betul tak? Saya tak boleh simpan sampai 100% tuan-tuan, macam mana nak makan? So jadi maksimum saya boleh simpan hanya 70%. Jadi apa cara yang saya nak cari lebih untuk saya boleh simpan lebih tuan-tuan? Iaitu bisnes. Tapi tuan-tuan, saya orang yang sibuk. Saya seorang senior manager. Ada hampir 30 engineer di bawah saya tuan-tuan untuk saya kelola. So jadi orang yang sibuk tuan-tuan. Jadi saya tak ada masa nak pergi buka kedai burger ke, bawa Grab ke. Bukan tak boleh tuan-tuan, tak ada masa. Jadi saya guna kelebihan yang Public Gold ada ni, iaitu bisnes Public Gold. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bina pelan-pelan. Tak boleh pelan-pelan. Kena bina betul-betul tuan-tuan. Biar susah 3 tahun tuan-tuan. Buat betul-betul, all out. Saya sampai pukul 12 tak tidur lagi tuan-tuan, buat bisnes Public Gold. Sebab apa? All out. Bila saya all out tuan-tuan, alhamdulillah income saya semakin besar. Kadang-kadang income sampai 5 angka. Tak tahu nak buat apa tuan-tuan, simpan semua. So jadi bila kita simpan semua tuan-tuan, jadi portion untuk kita simpan tu lebih besar. Kalau tuan-tuan mengharapkan hanya income hakiki untuk simpan tuan-tuan, jadi limitlah tuan-tuan jual simpanan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak unlimited simpanan tuan-tuan, buat bisnes Public Gold betul-betul, insya-Allah tuan-tuan boleh maksimal tuan-tuan punya simpanan dan kita akan bebas kewangan dengan lebih cepat tuan-tuan. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih tuan mentor atas ilmu, terima kasih leader dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.